Serius tak masuk akal. First time aku tengok benda ni. Result dalam sebulan. Orang yang present slide ni depan-depan aku. Dia bukan slide ni aku ambil, gambar ni aku ambil daripada mana. Ini adalah gambar aku buat sendiri. So lepas tu aku pun pergi close up tengok dia punya hasil. And that is sebulan punya hasil. Lebatkan rambut balik dengan these two saja. Shampoo anti hair fall dengan tonic anti hair fall. Yang sekarang ni dia keluar macam ni, which is boleh lebih senang. So aku pun dah grab satu. Aku nak cuba datangkan balik rambut-rambut aku kat sini. And by the way, sebenarnya dah mula nampak dah. Sikit-sikit nampak tak dia pendek-pendek punya dekat sini. So aku dah pakai dalam like couple of weeks now. So let's see berapa banyak dia boleh keluar balik dekat area sini. So kalau you guys pun nak grab, boleh pergi cari cara untuk contact dekat bio ataupun DM TikTok terus untuk grab the new Cetinic punya solution untuk rambut gugur, nak lebatkan balik rambut. Okay?